Hai, Assalamualaikum, selamat petang guys. Okey, yang mana nak cari Toyota GR Yaris RZ High Performance, yang ni auto transmission. Okey, tahun 2024 dia pakai auto. Tahun 2023 dan ke bawah dia pakai manual lah. Okey. Yang ni harga bawah 300,000. Yang mana kata berminat nak cari Toyota GR Yaris, korang boleh tekan link dekat bawah, jumpa Din dekat showroom. Okey, kita ada Yaris GR auto dengan manual. Okey, kalau yang mana nak manual, nak feel manual, korang boleh cari tahun 2021 ataupun 2022 lah. Tayar dia pakai tayar jenis Michelin GR brake. Ini bahagian belakang dia guys. Okey, ini bahagian belakang dia. Lepas tu atas ni dia ada wrap dengan carbon. Okey, yang ni bukan carbon ori lah. Satu lagi, yang mana kata berminat nak cari GRMN, kita ada satu unit GRMN ni circuit package punya kereta yang ditune, kereta R&D lah. Okey, ditune oleh professional driver. So yang mana kata berminat nak cari GR Yaris RZ High Performance First Edition ataupun auto punya pun ada tahun 2024. Kalau korang nak yang betul-betul circuit package, korang boleh pilih GRMN. Nanti kita share GRMN yang ready stock, warna merah dengan carbon lah. Atas ni dia pakai rooftop carbon, lepas tu bawah pun carbon, bonnet pun dia pakai carbon. Kalau yang ni dia tak pakai carbon lah, dia pakai yang standard punya. Okey, GR Yaris. So yang mana kata berminat, boleh contact Din. Yang ni tahun 2024, mileage dia 2162 km, grade 5A, belum ada buyer lagi. So yang kata berminat boleh contact. Okey, selain daripada unit ni, kita ada juga GR Yaris Morizo Selection. Morizo Selection dia ada sign. Dia ada sign dekat dia punya cermin. Lepas tu beberapa feature lain lah. Dia ada special, yang tu special edition. Okey, selain daripada color warna putih, kita ada juga warna hitam. Yang ni warna hitam, ini dah sold. Lepas tu ada warna merah, jadi dia dah deliver lah guys. Okey, ni dia GR yang auto punya tahun 2024. Kita ada first edition punya, ada manual. Okey, GRMN beza dia dekat banyak benda lah. Seat belakang tak ada. Lepas tu dia ada roll bar. Lepas tu dia punya rim pun dah lain. Exhaust, dia punya carbon bahagian atas ni lebih lebar sikit, lebih kurang macam tu lah. So yang mana kata berminat, boleh tekan link dekat bawah, jumpa anda di showroom. Okey, Assalamualaikum, bye bye.